Assalamualaikum guys dan apa khabar semua kawan-kawan. Kecoh marah ke DAP Melaka. Aku bukan DAP, tapi aku nak khabar benda tu betul sebenarnya. DAP kata RZ member 340 di Melaka ni mengganggu ketenteraman awam. Aku setuju dan sokong sangat. Cuma ginilah, aku tak mau ulah panjang. Aku nak khabar kepada penganjur RZ member yang akan datang lah. Kalau kata jadi awak ada Terengganu ke, tak kisahlah mana-mana pun. Sebenarnya, pihak penganjur mainkan peranan penting dalam isu ni. Bukan orang Melaka je rasa terganggu ketenteraman ni. Orang mana-mana pun semua akan rasa terganggu ketenteramannya. Dok ganggu buat apa? Mudahlah pakai Zupaik. Lepas tu kat traffic light pereh pula. Mu tahu tak, dekat traffic light tu ada orang tua, orang sakit, ada budak-budak, ada bayi tengah nyusu, ada budak tengah tidur dalam kereta, ada orang tua sakit dalam kereta nak pergi hospital, ada orang sakit jantung. Aku memang orang muda tak ada masalah mu nak pereh pun. Sebab aku pun memang saya RZ juga. Biasa kat lomba Superman tu biasalah dulu zaman muda-muda. Dulu pun masa aku pakai RZ, aku pakai Zupaik, aku hormat orang tua, aku hormat lah kampung. Sebab rumah aku tu dulu bawah bukit. Aku kalau nak balik rumah tengah malam memang aku daripada jauh aku mampus wih. Sebab bila aku tak mahu orang terganggu. Soal mu nak berlumba tu hamu lah. Kalau panjang mu selamat. Tu je cerita dia. Sekarang ni dah kerajaan bagi dah keizinan, bagi dah permit untuk mu anjur event. Contohnya kalau di Terengganu di Kebadak. Bila mu masuk situ, mu nak perih sampai pistin tu ubik ke meta berapa? Sebab memang kita gezer dah tempat event. Tapi atas jalan raya ada orang awam, ada orang tua, ada orang sakit, ada budak-budak, ada macam-macam peseng. Jadi ginilah, kita hidup ni bukannya dok mati. Hari ni kita muda, kita boleh perih tanpa larak, megang apa? Kembur injing. Tapi satu hari kita akan tua juga. Kita akan sakit. Kepada saya RZ. Cuma bayang hari satu masa mak ataupun ayah mu sakit. Sakit jantung ke sakit apa. Memang nak pergi on the way lagi hospital appointment. Bila sampai kat traffic light ada budak RZ ke dak kira lah waterfall ke. Duk pakai Zupaik duk perih biar kereta mu. Benda mu rasa. Masa tu ayah mu tengah sakit dalam tu, tengah orang kata tengah susah nafas. Ataupun bini mu tengah nak beranak mu nak pergi segera dah hospital ni. Tapi sampai kat traffic light tu, mu tunggulah merah. Lepas tu ada budak motor mari perang biar mu. Mu rasa kau ni? Gitulah orang rasa. Jadi aku bukan marah. Aku suka sebenarnya event di Terengganu ni. Sebab bila ada RZ member ke apa ke, orang jual suka. Meningkatkan orang kata ekonomi penduduk setempat. Memang bagus. Memang aku sokong buat di Terengganu ke, tak kisahlah mana-mana pun. Tapi nak kabarnya, bila penganjur berunding lah katakan dengan JPJ, berunding dengan polis, minta jangan pasal buka. Katakan pihak berkuasa benarkan tak pasal buka sebab nak bagi keizinan event setahun sekali kan, tak kisahlah. Tapi bila pihak berkuasa tak pasal buka, mu pula bawa kan ni motor, mu mari dengan Zupaik, nombor pelik belakang tak ada, halus siap, lampu belakang tak ada, ataupun bukan lampu lain. Bukankah benda yang mu buat tu pelik tu biarlah. Bukankah benda yang mu buat tu macam kena lampu belakang tak ada ataupun lampu belakang halus, orang belakang kereta tak apa. Bukankah itu mengundang bahaya? Bahaya kepada mu sendiri, bahaya pada orang lain. Aku bukan marah. Tapi aku nak khabar penganjur terutama sekali mu kena cerdik lah sikit. Undang-undang jalan raya bukannya bermusing. Our RZ member polis pejamata lah, itu chamber. Dok, jangan buat gitu. Sebab benda, sebab jadi orang awam ni tak respect polis kalau buat gitu. Buat macam biasa. Kalau mu nak pakai paik sangat, mu nak pakai chassis saja pun, naik helak, pergi sampai dekat tapak event, bawa tu motor, mu start motor, mu perih rapak, mu tambah throttle, rapak, lepas tu berminyak staki. Tak apa lah, pecah enjin pun tak kisah.
Sebab tu tapuk event. Jadi orang faham dah. Biarlah pecoh gendang linga pun tak apa. Sebab tapuk event. Aku pun tak kisah. Tapi bila mu perih dekat traffic light, mu berlumba, mu langgar lampu merah, semua tu menjadikan orang awam terdedah kepada bahaya. Orang awam jalan lampu hijau, ya jalan. Mu langgar lampu merah, lekong. Dok pasal-pasal pokcik goleh bati nak pergi sejik. Dok pasal-pasal mokcik goleh bati nak tahu nak sekolah. Bahaya. Aku bukan marah. Tapi aku nak khabar kepada penganjur, mu fikirlah mana pun, biarlah benda ni, biarlah event mu berjaya, orang ramai mari, tapi orang awam tak terlibat dengan event ni pun rasa suka. Suka ke mana? Suka lah. Boleh tau. Sebab aku tengok ada komen, baik buat ada Terengganu, Melaka di AP Marah. Bukan. Undang-undang jalan raya, undang-undang JPJ, di Melaka ke, di Terengganu ke, di mana-mana pun sama je. Bukan kata di Melaka ketak, di Terengganu longgar, dok sama je. Mana? Beres tau. Kalau mu rasa beres, mu share video ni biar siapa kepada penganjur. Aku sokong buat Terengganu ke buat, tak kisahlah. Sebab dia satu industri sukan pemotoran yang boleh mengangkat ekonomi penduduk setempat. Itu positif dia. Tapi yang negatif, yang dark side tu ada juga. So aku mohon lepas ni buat comel lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali aku nak ucapkan takziah lah kepada sahabat kita yang terlibat dengan kemalangan dalam perjalanan ke RZ member di Melaka baru ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.